Usah. Usah. Huh. Aku ayak dok. Assalamualaikum, selamat pagi, morning. Geng, hari ni hari Minggu. Kita turun di Sungai Pasir Putih untuk mencari strike toman. Strike toman ni. Jom. Aku bersama Wadi. Kita cari toman Sungai Pasir Putih pula. Jom. Parking kereta turun terus main. Ayo kita jauh. Kunci drag ketak lu. Okey, kunci drag ketak-ketak. First car of the day. Oh, baik lah tu. Oh. Strike bujang hanya mata by pot tangkaster. Alah kecil. Strike yang pertama. Di pagi hari. Walaupun curuk-curuk ya pembakar semangat. Bakar semangat. Oh, loh kecil gini bahaya. Daripada pin nabatan. Okey, bye bye. Lepas satu. Kita ambil usah-usah. Kita ambil usah-usah putih. Satu nak beri. Ada mau nak makan bujuk. Kalau nak makan lah. Salah nak makan. Ambil gigi. 50 ekor pun kalau dah habis makan. Yang ambil okey nak. Oh, tai tanah. Oh, anak dah paling ngedah. Cik aku. Son hebu tunggu ni. Kalau nak pego sana jom Kan nak tengok perjalanan jalan naik tak. Suasana sungai ni. Suasana sungai. Kau jatuh. Itu kemak-kemak. Okey, gila main dengan Wadi. Hai kan. Ada kau patut dia kata jom kita pergi Mela. Sini dengan Mela, lebih kurang 30 kilo rasa. Nak akak buk naik atas kereta. Kita tengah Mela waktu ngobuk sambung main pula. Gila main Ya, jom. Kita sapa dah di Sungai Mela. Kerja gila. Di Sungai Betar tak buat hati. Naik. Mari sambung di Sungai Mela. Tak kau kerja gila ke tu? 2 kali akak buk, 2 kali waktu rombok. 3 kali hari ni. Pagi tadi awak naik. Siapa waktu turun? Pohon naik. Siapa sini waktu turun? Pohon naik, kat hari waktu turun pula. Oh gila. Cara asa ada strike banyak hari ni. Letih suku kira. Hak letih tu kita suku kira dah. Belum ni baru 2 strike.
Aduh. Git mela pun sain ni. Gi setengah petang pun sain ni. SP seluar ni memang tumai backing yo. Memang bagus tumai SP seluar ni. Tak kira kalah. Jadi saya mau hak mana nak SP seluar ni. Boleh lah. Tengok. Di beg kuning. Boleh lah saya mau tengok. Di beg kuning aku. Comel lah. Kita main comel. Duk dia lah nak buat. Lagi. Mantap. Terima kasih. Hai duk selit lagi ni. Ada. Boleh saya kok. Lama kot ni. Berapa ekor ni? Berapa ekor? Pak. Betul betul. Oh, toko. Lucu. Kasar ni. Oh, lepas di lokal ni. Ayah. Ada saya juga tu. Boleh kira. Ada saya lah juga. Laju. Oh. Backing yo lah. Ambil lagi tu. Juga apa? Oh, Tu. Ha? Tu. Tak. Padah weh. backing. Ada apa lah. Cukup kebal Ini memang terkenal. Backing agak lekat ada. Yo. Tu biar orang kata kat lah ni. Di. Hati di. Hati. Dret tu. Di ke bawah buk. Main dulu lah ya tu. Layan dulu. Apa hidup dah lah ya. Kena bukan apa dia umbi. Aja lu. Aja lu. Apa solid molek. Aku tak mau agak masuk. Takut dia tiket atas tepi. Oh, nampak tubik lagi. Gila. Mantap. Boleh lah, kelas kilo lebih. Akhirnya saya hok boleh buat kelih lah kalau tidak. Boleh lah. Ada ke tu? Pelayar? Saya panjang. Gerik ada? Ha? Gerik ada dah? Ada tapi gerik kedua je. Dia kata pop. Boleh? Mantap. Yang malu. Akhirnya, jom kita cari lagi. Boleh juga ada saiz sikit. PP ni kalau nak mencari truk memang banyak.
Lokoh biasa ni. Ini lokoh biasa. Ini gajah. Usah. Usah. Kita tengah live sekarang. Alhamdulillah. Tapi Pusing kau ikan tu. Tunjuk kau ikan tu. Ini kita tengah live. Masak. Oh, kita sedang live. Ini yang kita cari sebenarnya. Live sambil ikan tomat ni. Masak. Tengok. Itu master tipu kita iklan kapal. Share. Tap screen. Tak screen guys. Tengah live kita nak cari strike. Separah pula sorry. Toman. Dengan strike toman dengan live. Oh, sikit. Sikit. Okey, tak apa. Kita ambil ikan dulu guys. Kita ambil ikan dulu. Oh, ini yang kita cari akhirnya dapat strike. Strike on. Oi. Okey. Oh, masuk. Oh, tu bit mula. Oh, hati. Tak, aku tarik. Okey. Mantap. Strike online kan. Share. Hello dah. Oi, gila. Ini yang sebenarnya kita cari sebenarnya. Pelayar. Sambil kita live memang kita nak minta strike. Akhirnya dapat strike ikan. Pelayar di mana? Okey, saja. Okey, sekejap. Molek Dek ada? Oh, lebih mata terpaksa ambil lah. Pasal ikan ni Cedera. kita tengah strike sekarang ni. Mana gerik? Molek yang gerik ni tak boleh hakak sangat. Lembek. Kita tengah strike ni. Kita tengah strike sekarang. Strike ikan tomai. Okay, tap screen lah kan. Tap screen dulu. Oh, ikan ni style apa yang 2 kilo dah. 2 kilo tengah ada. 2 kilo. Dah lah 2 kilo setengah tomai ni. Tomai ni tomai payah apa ni? Kau nak tembak boleh kok? Tembak? Ada. Ada tembak. Nanti kita tembak. Nanti kita tembak ikan. Berapa berat dia. Aku takut nak boleh tembak. Itu tu. Kita ikan ni tu. Nanti kita tengah tembak ikan ni. Tengah teka berapa kilo. Kalau teka berapa kilo tu ada apa? Jauh sangat dengan mati lampang ni. Gapo? Saya kata datang selamat dengan mati lampang. Oh, jauh. 5.5. Oi, besar sangat 5.5. Mesti bawah pada 3 lah. Bawah 3. Okey, saya bagi kilo bawah pada 3. Siapa jawab betul hari ni, dapat hadiah misteri. Siapa jawab betul dapat hadiah misteri. Nanti clear dengan saya. Siapa jawab betul dapat hadiah misteri. Toman kita baru strike. Okey, Ayub Joshua jawab 2.3, 2.4. Dia lagi akan jawab. Bawah 3 kilo clue dia. Saya rasa bawah 3 kilo ikan ni. Jangan tunjuk lagi. Kita tengah timbang. Ramai duk teka. Cepat. Cepat. Kita bagi masa seminit je teka. Kita ke. Oh, salah, sorry. Kita bagi masa seminit ni. Siapa dia pemenang dia. Ikan paling ampir ataupun paling tepat. Tengok ikan ni besar mana? Besar juga dia bawah pada 3 kilo. Kilo dia bawah pada 3 kilo. Boleh teka berapa kilo tengok. Tengok berapa kilo. Kita dah timbang ni, kita tunjuk strike ni lah kan. Kita tunjuk strike. Tengok ikan ni berapa. Saiz dia ni ya, saiz. Ikan agak panjang. Molek jatuh. Mana paling tepat? Paling tepat nanti screenshot atas ke saya, DM saya. Okey, kita tunjuk dalam masa kira 5, 4, 3, 2, 1. Okey, mencari beratnya paling hampir dengan ikan toman ni. Mencari beratnya paling hampir adalah seberat 2.190. 2 kilo, 2.19 kilo. Okey, tengok. Siapa yang paling hampir nanti screenshot dengan saya. Tak pakai. Tengok. 2.1 kilo. 2 lama tu kita dah masuk ke strike hijau. Strike hijau ni. Ini antara strike hijau. Mungkin kita akan mendapatkan. Aku ayat dok. Strike lainnya cepat.
Pak boleh tengok. Strike aku minta strike dulu. Si akak tengok tu. Rugi ke rugi siapa tak tengok live ni rugi ke. Aku royak dah ni strike zoom. Ni. Cepat laju ni ikan tu. Kita tengah strike ni. Nampak kau tak tengah strike? Dah. Nampak ikan tu. Nampak ada ikan tu. Comel warna dia kan. Warna dia sangat-sangat comel. Sangat-sangat comel. View memuncak dengan ikan sangat cantik. Tu nak tarik batai ya. Okey, siapa-siapa tak tengok masa ni rugi. Kita tunjuk live ni kan, live. Live ya, strike. Letak. Letak saut masuk. Okey. Alhamdulillah sudah masuk geng. Ni strike yang ketiga kan untuk hari ni, strike yang ketiga. Mana 3? Strike ketiga kita ambil lah, Tadi banyak kali dah strike. Tengok. Ada orang nak dia. Siapa nak tadi komen. Siapa nak tadi komen. Ni kita nak bui je ni. Cepat. Siapa nak ni komen cepat nak. Siapa nak tadi nanti nak. Kita tak ingat ada apa dia. Kita bui mulut saya kali. Jom cari lagi. Ketiga dah ada orang nak dah. Ada orang nak dah. Lekat pula dah. Strike zoom. Really? Bukan tak serius. Sebab ada orang nak. Nak pergi pula. Kalau nak ambil mana? Di jetil lah, rumah kita jetil. Nanti boleh saya kau boleh air mungkin nak demo. Enak lah. Kalau nak ambil mana, ambil di jetil lah kalau boleh. Kalau nak pergi pula, mai tak banyak lagi ke, soalan pula. Mana ni dah, dia tu sembilan. Orang ni memang padu hari ni memang rezeki view gitu. Lekat. Lekat. Ada lagi. Weh. Tengok ni strike lagi ke strike lain. Siapa yang nak ikan tadi? Boleh ni. Strike yang ketiga. Boleh lagi. Ketiga kau buat apa? Tak ingat. Okey ke, boleh lagi ikan ni. Strike tengah line ni kita buat line ni tengah line strike lagi tengok. Lagi mantap. Sikit. Tengok strike pula lah kan. Sikit je. Nampak banyak nak ikan tadi boleh komen tak. Tengok ikan yang keempat daripada dah pernah untuk hari ni sebenarnya. Tak silap. Pokok out hari ni ikan yang keempat ni. Pelayak dia. Pelayak dia ketuk mana? Pelayak. Strike yang keempat lagi. Boleh dah balik ya, nak balik dah. Dekat dah. Nak Nak. Asal banyak dah. Ya, nak balik dah. 5.5 dah. Apa dia? Meng. Tak. Ting. Kita pun nak lihat ni dah ikat lah. Kita dah hampir sampai penghujungnya, geng. Kita dah hampir sampai penghujung. Tak tahu hari ni berapa strike aku. Rasanya 4 ke 5 strike aku. Aku ada lagi. Kalau ada lagi aku ambil. Kalau tak ada, kita jumpa kat darat nanti. Video menutup dulu. Lah. Okay. Aku dah naik dah. So hari ni agak memenatkan, kan. Strike pun agak banyak. Aku pun tak ingat berapa. 4 ke 5 aku strike hari ni. Bertubi-tubi lah. Okay. Aku rasa sampai di sini dulu video aku kali ni. Yang mana baru jumpa channel aku, kan, boleh tekan button subscribe. Yang mana dah subscribe, aku cakap ribuan terima kasih. Kita jumpa di lain video. Bye bye. Assalamualaikum.